lah guys. Okay, hari ini aku nak pergi ke Kuala Matu. So hari ni aku nak ikut sepupu aku nak tengok bot. Kita nak tengok bot guys. Ada kawan kita nak jual bot untuk mancing. So sekarang kita dah lepas dari peri ikan, nak bergerak ke Kuala Matu dah guys. Okay, sampai sana nanti kita nak tengok bot diorang. Okay, jom, let's go. Okay guys, kita nak pergi ke pangkalan di Kuala Matu. Tahu dia tanya apa? Cik tempat ini bang. Tunggu tadi takut. Ini mama. Di sini. Mama. Aje. Nanggabot. Alis ikut mama. Ma. Jin jalan. Wow. Kami kampung sini jauh. Oh, situ. Oh. Saya nak kita jaga. Tapi nyempun ya emang okey lah. Air buang aja okey. Okey. Kita maklumlah kini itu musim banjir, hujan lebat bah kini tu. Tes naik tu. Tes naik tu. Okey tu. Aman tu. Ya, patah. Hah? Yang ni. Oh, bangku ya. Oh, nyamuk sigit gitu tungkang tengah. Memang dibuang tu kelasannya. Ke papan. Salah pola tapi di tengah tempat yang kiri. Oh. Naik tu. Okey. Ya, terus kita mau kita jadi. Ya, pola kelimpun. Nah ni. Cok ah. Konektor engine. Oh. Tekan. Connector tu. Okey. Tu ah. Ya, nak kereta pakai nak. Oh, tu ada abang ya. Sebab saya dah jual dalam Shopee ya. Susah cari benda tu. Benda tu. Kami hari beli Ada tak? CK kah? Mesti silap lah yang tu. Ya, kami Oh, cari kami beli di CK. CK kami beli. Ada kami beli tu. CK kami nemu dia. Dia pun sikit je. Oh, one check guys. Pakai starter. Pakai starter je guys. Mantap. One kick saja. Jadilah pakai starter je. Datuk pun si masuk. Honda ya? Kira tu stop engine kena rip tu. Oh ya, Simok ya. Tu si mau tu. Tu beli dalam Oh. Okay guys, kita nak test bot. Nak try jalan dulu. Jalan. Oh sama. Cuma depan tu nya patternnya kecil. Aku lebar. Aku lebar lagi depan. Oh. Udah sungai. Dua no.
3 enjin. Pama jual minyak ya. Besar. Kok buatannya tempatnya? Nanti yang tengahnya. Masalahnya buang belakang. Oh. Oh. Potong juga. So memang Tun dah pakai kaki panjang lah Tunnya, megang enjinnya. Okey, sekarang di Sungai Matu guys. Dah kosong dah. Ban kering ah. Ban kering. Ya, kan. Ori ni ha. Orang bela ori. Dalam tu minyak maksudnya buang je belah tembiak maksudnya tinggal minyak dalam tu semuanya dalam tinggal minyak. Dan kamera tu. Tarik pergi belakang. Pulang bok tengah. Oh. Kok jangan. Oh bola ni pun. Oh. Tengah macam mana? Oh kata dah lah dia dah tagging tu lah. Oh, terlepas yang pun klip eh. Yang selalu terlepas ya. Kami sama juga. Oh bola ke besi. Hah? Oh bola ke besi. Dia pak nang plastik long. Ha? Nak jual kedai nang plastik. Alright. Kita dah sampai dah. Sudah sampai. Non. Okay. Kampung Kuala Matu. Banyak pot sini guys. Yes, kita dah sampai. Depannya. Dekat. Kau kecil jadi bintang. Oh, pau yang beri kerajaan ditambah kan? Ditambah. Betul, sama ada Pulau Buit nun. Aku beli pakai panggung macam ni aku tak. Nah, ni sambung ya. Ini bukan asal body terus. Body ditambah. Belakang pun sambung. Tu kelak macam ni bayaran ni. Kita main ni tu, kami cash semua tu. Kami bayar setengah dulu kah tu macam ni. Kami bayar setengah dulu lah. Kita boleh kopi tinggi lah.
Punya gelombang. Adam, Kita di mana? Kuala Matu. Kuala Matu. Sama ke slow pak. Dah. Dah. Okay guys, kita dah selesai kita punya booking boat. Jadi kita dah test boat okey, besar pun okey, boleh kita boleh bawa pergi laut. So kita punya program dah settle, cuma kita bayar separuh dulu. Nanti tunggu cuaca agak okey baru kita bawa boat ke Bintulu. So sekarang kita nak balik ke Mekah semula guys. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.